Ni nampak ni halus-halus nampak Ha ni nampak oh. Tu. Aduh. Oh. Okey, konten. Oh. Assalamualaikum guys, petang-petang selamat petang guys. So geng, petang ni aku nak casting run dekat spot tepi rumah makcik aku ya. Jadi hujan agak lebat guys, memang lebat daripada lepas Zuhur tadi. Lepas tu hujan lebat sampailah bawa ke lepas asar ni kan. Jadi ni pun baru berhenti guys. Sekarang ni lebih kurang pukul 6 suku. Hujan baru berhenti tadi. So aku ambil masa sikit nak try mancing dekat tepi ni guys. Di belakang ni ada air melimpah-melimpah ni kan. Nak try lah guys kat sini. So jom guys, tanpa masa lagi, let's go. Kita try mancing guys. Jom. Oh, pucut. Ada ikan masuk sini. Wih, besar tu. Kat atas tu, atas tanah. Ha? Dimakan kat atas tanah. Apa ni? Ikan. Tu. Tanah. Tu kan air tu kan bawah tu ni kan, apa jalan kan. Ikan ni dekat situ. Sebelah sana. Ha. Ni tempat aku ada balik ni. Sini. Besar kau. Pucut. Ada. Kat situ dia makan dia. Bawah sawit ni. Jap. Ada lain. Besar weh. Aduh. Motor tu tak ada. Uish, ada ikan tu penyek tapi ni. Kalau dulu kan, kalau sangkut pening kan. Tu lah. Sekarang kalau sangkut kau dah tahu cara dia kan. Dah expert lah. Tak ada expert tapi dah tahu cara kalau sangkut macam mana nak ambil. Kalau sangkut kat ni, Ha? kat kayu ke apa macam ni, potong lah kayu. Tadi Kalau potong kayu lah. potong kayu. Dia sebut. Dah tenggelam lah. Pot tenggelam balik. Maksudnya timbul balik tu hidup lah. Hidup lah. Sini tidur. Dah tenggelam. Ada apa? Dia dah terikut dia berdatang. Siapa orang cakap, kenapa tak mati-mati tu? Tak. Betul tu kan? Sebab tu cakap bagi jenis gambar apa semua kan? Dia naik tu, jumpa dia kena tindakan berenang. Ya. Dia nak bunuh diri, mari ke sini. Wih, bawa anak rupanya. Ada yang bawa anak. Tu. Halus je anak ni. Ni mak masih besar ni. Nampak? Tu bawa anak punya. Sebelah mana kan? Ni nampak ni halus-halus nampak ni nampak oh. Tu. Aduh. Oh.
konten. Oh, wih besar. What? Besar kan? Sudah meremehkan. Ini masuk konten. Ni kat mana Kim? Wih, Kim kau dapat kat mana Kim? tu. Jin. Pegang Jin. Gila budak ini memang betul-betul Guan ni lah yang itu tadi yang aku nak pancing ni aku tu dia makan Aku dah berbual dengan dia orang ni. Aku tengok asal macam bintik-bintik tu. Wih, anak punya baling berapa kali pun tu. mana? Aku cakap dengan kali ya. Aku cakap dengan kau Alik kan. Ni Alik maknya, anaknya baling-baling. Pup. Kali kedua tu kau tunjuk aku tu. Dia ni yang boleh menyeberang tujuh gunung kan? Hah? Gunung. Kan ikan ruan kan? Kan? Dia boleh hidup tanpa air dalam Ya. Dia kalau Dia tak ada ni dia ni. cari air kan? Cari air. Puyuh tu. Tu lah situ. Kalau tadi saiz gitu lah yang sambar punya. Itu laki dia terpisah. Hmm. Itu beza tu. Aduh lah, tarik. So aku mancing tadi dekat belakang tu. So ni dia guys, strike. Alhamdulillah guys. Aduh. Wah. Mantap ya. Kasar saiz. Jadi so far nak makan, mantap guys. Okey. Mantul. Baik guys. Aduh. Ni dekat belakang tu kan. Air hitam. Ikan pun hitam. Baik guys, mantap. So geng, setakat tu je lah cerita untuk petang ni guys. Okay, jadi aku mancing pun lebih kurang pukul 6 suku. Dia mancing dalam lebih kurang 45 minit lah guys. Jadi alhamdulillah guys, dapatlah jugaan strike saiz padu guys, saiz babon kan. Air hitam, jadi badan dia pun ikut hitam, tapi memang padu guys kan. Alhamdulillah 40 minit je mancing, ada juga manis-manis kan. Okay, jadi itu saja guys video untuk kali ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi di next video. Aku nak try lagi cari dekat sementara aku tengah dekat kampung ni kan. Jadi aku try lah nak cari spot-spot yang banjir, yang dah lama aku tak masuk. Mungkin ikan pun dah besar kan. Jadi kita jumpa lagi guys di next video InsyaAllah. Okay, bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.